Percaya tak? Percaya. Sedikit zarah nak. Kalau tak ada zarah, kecil-kecil zarah dengan besar hang ni. Kalau dia tak gerakkan ni. Lepas tu kita buka lah balik. La haula wala quwwata illa billah. Habis hang nak kata hang ada lagi. Hang pernah dengar syirik kafir? Tak pernah dengar. Buka dia. Seperti semut hitam. Mengaku dia dah. Tembok kat akuan ni tak ada. Baru dia tersedar. Yalah, betul lah. Baru dia macam yang dia tahu tu sebenarnya jalan dia dah cantik. Dia tak kenal diri je. Cakap baik dah tahu kan. Tapi bila dia kata macam aku dah lama tak dapat ayam. Contoh dia kata macam tak dapat ni lah curahan ilmu dia benda ni. Kau tak ada nak cari ayam tak mana lagi. betul. Kita kata direct enggak ada. Hang nak cari ayam tak mana lagi. Sedangkan dia kata yang ada tu pun bukan dia tengok kat siapa dulu. Tengok kat diri hang sendiri. Tilik balik diri hang. Apalah dah hang mengaji hang mengenai diri balik. Jalan cantik hang. Hang beritahu pun ni semua cantik. Aku dengar aku setuju hang. Betul. Aku setuju hang. Aku tak ada kata hang salah pun. Cuma ni hang kena diri. Banyak kena diri. Cari balik hakikat diri. Cari jersey bola tu balik. Yes, cari balik. Sebab you punya jalan cantik. You dah tahu apa. Oi. Kalau you boleh faham aturan dunia ni. Ya. Cara hang cerita tu sempoi lah tu. Macam, oi baik lah ni. Tapi tanya dia alam. Tak, bukan. Adik kita buka simple sebab apa? Kita sendiri nak duga dia tau. Bukan kita apa. Kita nak tahu hang sembang ni. Hang tahu tak tahu? Yang tu je. Kita nak hang beritahu. Hang sembang ni akan ada satu orang akan mai beritahu hang nanti. Apa kalau aku tak beritahu pun akan ada orang yang mai akan beritahu hang. So at least baik aku beritahu hang daripada orang luar beritahu hang takut hang tak boleh nak dengar. Lah baik aku beritahu hang dulu. Hang nak dengar tak dengar hang besar. Belakang cerita. Tapi jalan hang dah cantik. Kita puji dia tu. Jalan dah cantik kata. Tapi satu hampa. Awak masih lagi belum mengenal apa yang ada dekat diri awak. Betul. Tapi kalau awak dah kenal tak ada masalah. Awak dah tahu jalan. Dia faham kan ada orang dia kata kerosakan bumi ni atas tangan-tangan mereka. Saya tak ingat surah apa. Dia ada cakap macam tu. Tapi macam mana hang nak makrifatkan ayat tu tangan-tangan mereka tu? Tu macam mana nak lepas. Itulah bagi kita sebenarnya apa yang dia nak buat ni pengajar. Dia dah kata dah pengajaran bagi orang yang mau ambil. Pengajarannya. Pengajaran. Sebab itulah dia kata tak aku jadikan dunia ni sebagai hiburan, gurau senda. Ya. Tapi orang kita lah fikir gurau senda Allah dah bagi ayat gurau senda. Buat fikir takut. Tapi yang paling kita tak tahan ni pembatuh kepala otak kita baru seksa kubur ketak-ketak tu. Punya nak buat video ketak-ketak mayat lah depan tu. Buat video habis. Api dah tu. Kamera boleh tembus alam gaib. Dahsyat. Tu. Ada pula mayat yang mengkit bercerita tentang di dalam kubur tu. Hak tu yang aku tak tahan tu. Mana hadis ni pakai aku tak tahu. Tak, bukan kita nak kata tapi sampai bila kita nak duduk di takut agama? Sampai bila? Kita bukan nak kata dunia dah maju. Takkan awak pun tak awak nak duduk di takut yang lama. Internet dah ada, Allah dah bagi lebih Google tu. Yalah. Alim yang paling ulama yang paling tersohor 2018 apa dia? Macam Alim Google. Macam hang dah sekolah tadika, dah tu hang nak pergi ke sekolah apa kebangsaan kan. Tak nak aku nak duduk kat tadika. Tak nak pergi. Awak takkan awak nak pergi tadika dan duduk tadika. Tadika mah seronok, cikgu belah, cikgu bagi makan, cukup time makan. Seronok. Takkanlah hang nak duduk di takut tu, cikgu kata hang takut. Hang takut. Habis cikgu bagi makan. Cikgu ajak nyanyi. Habis tu. Hang nak macam tu lah. Hang tak mau uruskan diri hang sendiri. Sebab tu dia ada peringkat sekolah rendah, sekolah tadika. Kita Malaysia dengan luar lain beza. Orang Malaysia pergi tadika, mereka tanya dulu, anak saya boleh baca apa? Di luar mereka tak ajak baca. Mereka ajak adab. Susun kasut, balik rumah. Apa lah kita punya miss. Kita siap minded anak kita nak pergi jadi pandai lebih. Sedangkan yang pandai tu pun duduk kat siapa? Tutup buku. Orang putih dia kaji habis dah. Mereka lagi pandai daripada kita. Betul. 7 sifat makni maknawiyah mereka buat komputer. Mereka lagi faham. Mereka lagi faham benda kita. Apa? Send, delete, draft, print. Sekarang mereka pula cuba nak ni, nak mengontrol kita. Tu kau tahu lah ni kemerdekaan. Contohlah kita dah masuk bulan merdeka lah, sempena Hari Malaysia ni. Kita nak cakap juga tau.
Awak kata awak dah bebas. Mananya awak bebas tu? Minda awak masih lagi dijajah. Betul. Adat awak masih lagi dijajah. Tak lah, malah nak cakap dijajah ni, jajah penjajahan. Minda dijajah dengan agama. Main kat sini tak baik tu. Tak cakap. Itu lah. Dah dekat tu. Sedap lah sekali-sekala kita duduk sembang macam ni kan. Tenang perlu otak. Tapi kadang tak ada siapa nak lepas. Kadang duduk sonok-sonok. Selalu dia ada masa kita syok seorang. Dia ada masa dia keluar kan. Si nak keluar. Macam ni kan, tepi menega. Kita pegang satu lah. Rezeki tu ada dah. Pi je lah nak menjalani kehidupan je. Yelah. Tapi kan bila kita pi, kita duduk di kosong tu. Bukan kita nak kata yang kalut-kalut sebelum ni, yang kita layan kalut tu. Bila kita jadi kita tu, orang tahu wujud ada mak aku. Betul tak aku? Hang rasa hang ada, habis kedai tu kelang kabut. Memang lah. Tapi bila hang rasa benar relax, bila hang rasa hang tak ada, bila hang rasa bukan hang yang nak buat kerja ni, bukan hang yang nak tempuh orang. Memang lah. Dia kadang-kadang macam orang kata lah, bila kadang-kadang kita cakap sempoi kan, dia ada masa kita jadi kalut. Kita jadi hot kan. Ni no marah kan. Benda tu biasa. Benda tu biasa. Dia bermain tau. Dia sentiasa bangun proses. Benda tu tak ada di luar, dia duduk di dalam. Macam orang kata neraka, syurga tu tang mana? Awak suka lah. Suka bagi awak. Awak tak suka neraka bagi awak. Panas itu. Kita kalau tengah marah, matahari panas tak rasa. Betul? Oi, rasa dalam tu lagi. Bukan kita nak kata member marah, meja yang berat sebelah tangan dia angkat hilang tu. Dia meja tu dia hawing je. Ni, dulu ni member aku. Sofa kayu, hang tahu sofa yang kayu rotan tu. Oh, lama. Sebelah ni yang dia angkat, dia hawing. 3 tempat duduk lah. Sebelah dia angkat hawing. Oh, kata tengah marah tu. Jangan uji lah. Kederak tu demai tu. Memang dia masuk tu incredible hak lah. Tengok Mak Saleh buat dulu incredible hak. You control, you dapat amarah, you dapat lah incredible hak. You kalau you duduk di sini, you dah jadi captain mereka. Wise sikit you punya pemikiran, you dah boleh jadi macam leader sikit. Apa dah buat dah. Baca tak baca. Yelah. Kalau you nak jadi budak-budak, Spiderman. Dah Spiderman memang budak-budak. Betul. Tapi at least you ada juga responsibility untuk save the world. Nak serius sikit, Batman Joker. Yes. Dah ada. You nak sampai Joker kata, kenapa terlalu serius why so serious? Sedangkan tahu tak Joker pernah kata kat Batman, ini dalam komik, ini adalah dia punya script writer memang bagus. Tanpa Joker sendiri kata, tanpa Joker Batman tu is nothing. Betul. I am your greatest villain. Admit it, dia kata. Joker pernah kata. Han cakap benda aku tinggal terus lah. Syekh Abdul Qadir Jalani. Sobot Syekh Abdul Qadir siapa tak kenal. Betul. Pengelola segala wali tu. Dia rasa masa dia dah dapat perintah tu, dia nak pergi belajar tasawuf tu. Dia tengok langit, tengok ni, dia nampak lah dah tanda-tanda dia nak pergi belajar tasawuf. Sampai satu peringkat dia dah ngajar berpuluh tahun, sampai satu masa tu dia rasa ada benda dia tak ada. Dia pergi puasa selama beberapa hari, makan tak minum, pergi beribadat sampai sorang-sorang semua tu. Tiba-tiba dia rasa satu benda. Dia nampak Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Allah Khidir. Dia tanya kat Nabi Khidir tu, macam mana saya nak jadi macam orang macam mereka kan? Jangan sesekali kamu melihat diri kamu. Baru dia nampak balik apa dia buat. Tengok Syekh Abdul Qadir Jalani tu. Mula-mula sekali dia macam tu orang ni. Tapi dia rasa diri dia, kita buat main ibadat sikit, syurga dah confirm. Bila Tuhan bagi uji sikit, kereta hilang pecah, mampu. Sujud yang terakhir. Lama. Minta dia. Bagilah aku mati dalam Islam. Bagilah aku mati jika di langit turunkan, jika di dalam dalam air timbulkan. Kalau dalam bumi doha. keluarkan. Lepas tu kan dia cakap Piramli dia kata, dah lah penyamun mati boleh buat aku mati dalam iman. Apa pasal pula? Pisau melekat belakang aku dah.
Sakit. Aku mati dah. Salah jatuh dah. Alamak Tuhan, apa dah jadi ni? Margina, apa kau sudah bikin sama aku bersahabat? Kau bunuh sama dia ke? Kau tak ada guna punya perempuan. Kau tak ada guna punya perempuan. Tak guna nak kesian sama sahabat aku. Alamak, ya apa dah jadi dah ni? Apa dah ni semua ni? Apa? Inilah perompak yang nak merompak rumah kita, Tuan, dan membunuh kita. Dan di luar itulah kepalanya. Di luar tu kepalanya. Alamak, yang tak sangka minyak boleh jadi orangnya. Oh, rupanya kau kepala penyamunnya. Engkau menyamar sebagai saudagar. Kalau engkau berani, engkau bangunlah lawan sama aku sekarang. Matikan diri pula. Apa pasal engkau senyum? Aku mati dalam iman. Aku mati dalam iman. Penyamun kan. Boleh cakap awak piramid lepas kecil Piramid wali seni Aku mati dalam iman. Aku mati dalam iman. Siap senyum kan. Relax boleh panggil Masa dia pejam boleh. Dah. Umar tepat bar. Tengok piramid tu bagus. Lepas tu dia cakap apa lah masa dia tengah bayangkan dia cucuk kan. Aduh, apa sah? Pisau lekat belakang aku lah. Lepas tu dia jatuh. Salah jatuh. Salah jatuh. Dia jatuh. Salah jatuh dah. Salah jatuh lah. Lepas tu Ajis dia dah tahu. Dia suruh bangun. Kenapa kau tak bangun? Matikan diri pula. Nampak? Matikan diri. Nampak? Bila toleh tengok senyum. Kenapa kau senyum? Aku mati dalam iman. Kan dia kata dah matikan diri tu. Situ jawapan dah cakap lah dialog tu. Linguistic fokus dialog dah tu. Kalau lagu dia dengar lagu Aci-aci buka pintu. Ini maksud gila tu. Aci-aci buka pintu benda. Siapa di dalam, mak di luar. Siapa di luar ke dalam. Aci-aci buka pintu. Tu dia cakap. Piramli banyak. Dia banyak cerita labu-labi Musang Janggut. Tapi aku favourite aku Musang Janggut lah. Musang Janggut. Kau dia contoh. Memang kau lah. Yang yang dia bau. Aduh wanginya. Dia bubur. Aduh. Bapa asal makan tangan kiri. Ada balut tangan kanan. Balut. Tangan bapa gigit tikus. Nampak? Sanggup nampak? Bapak, kenapa makan dengan tangan kiri? Tangan bapak ni sakit digigit tikus nak. Awak tolong ambilkan majun. Tangan aku ni sakit lah dengar. Aku dengar nyut. Aduh sakitnya. Tolong ambilkan sekejap. Ada saja tanda ni. Ya Allah, wangi. Hai Puspa wangi. Sedangkan tangan kau begini. Kalaulah badan kau, bagaimana agaknya wanginya? Ya Allah, gugui manaku Puspa wangi. Apa yang anda baca-baca tu? Aku mendoalah supaya tangan aku ni cepat sembuh. Nah, majun. Mampir kau. Apa kau awak tercincang? Hidung aku tu jerawat. Nampak? Dia lepas kecil. Nampak besar. Aduh, wanginya Puspa wangi. Aduh, wanginya Puspa wangi. Aduh, wanginya. Aduh. Apa yang tercium-cium ni? Aku bukan cium. Hidung aku tumbuh jerawat ni. Aduh, sakit. Aduh.
Sekejap. Apa yang bau? Jendela kita dia makan. Ada. Dia bau. Tak bau apa-apa pun. Hidung kau tersemua. Puspawangi. Aduh, Puspawangi. Mati aku. Apa yang tercium-cium tu, Kanda? Bukan. Jendela kita ni dah dimakan bubuk. Dimakan bubuk? Baunya pun dah busuk. Bau. Nanti. Busuk baunya. Tak ada busuk, tak ada bau apa-apa, Kanda. Hidung kau tu tersumbat tu. Mampu dah. Tapi dia lah orang kata brilliant dia tu. Tapi dia dah bukan. Dia bagi tu dalam bahasa dia. Bahasa dia siapa yang pandang faham. Macam dia. Contohlah hak yang dia buat yang paling dulu ni yang dia sindiak kan yang kek ganja. Belacan. Yalah. Belacan candu. Belacan jangan sebut. Candu jual ada lesen. Dia maki kerajaan kau. Jual candu ada lesen tu. You jual belacan jangan sebut. Sebab apa dulu belacan ganja dulu datang packing macam belacan tau. So dia orang panggil belacan. Aduh, saya belacan jangan sebut. Dia polis tangkap sama. Nanti boleh tangkap sama saya. Jual candu ada lesen. Dia nak tak ada lesen. Dia bagi kau jual belacan tak ada lesen. Kalau siapa faham belacan tu orang hak yang ganja dulu zaman dia gelak baru jual belacan tak ada lesen. Jual candu tak ada lesen, jual belacan tak ada lesen. Gila. Dia bagi gila. Betul dia lah. Kalau kita kaji balik daripada segi apa tumbuhan herba-herba yang tumbuh kan. Kita ambil popi dengan kita ambil marijuana. Popi ni dia sebenarnya bagus. Dia kan ubat painkiller. Dia boleh buat ubat kan. Tapi tu dia dah salah guna dia menjadikan alat. Senang kata air ketum lah. Air ketum tu elok. Tapi sebab orang tu macam ni sekarang ni kan yang mereka duk fight pasal ganja sekarang ni. Tengok Brother Luqman tu masuk kena dia buat minyak ganja membantu orang yang ada anxiety apa semua. Sebab dia memang terbukti klinikal, scientific sebab memang untuk orang yang ada depression, anxiety untuk lemahkan, bukan lemahkan untuk bagi dia relax. Dengan budak hyper apa semua. Kalau dah mak saya tak ambil pakai lah buat ubat. Orang kita saja dah bodoh terkongkong dengan minda dadah. Sedangkan kalau apa nak tahu dadah nombor 1 yang pun duk makan ni ubat. Apa tak tahu ubat tu pula pembunuh nombor 1 hamba. Memang. Dia pun tak baca. Sedangkan keluar klinikal punya research, ubat yang paling banyak kali bunuh orang. Ubat. Bukannya ada apa-apa. Banyak lebih sangat susah kan. Sebab orang dah kata dah ubat tak kena pun you dah dapat alergi. Nak kata apa lagi? Ya. Orang dah kata dah sebaik-baik penawar tu adalah berserah diri. Kalau awak rasa awak ni tengah sakit, awak dapat sakit. Ya. Kalau awak rasa tak ada apa, Nabi Allah hayat kena gila-gila tu. Kudih tu. Kudih butak Uduk kaki. Uduk kaki letak lagi. Kena gila-gila. Sampai masa sampai bini semua lagi lah. Tinggal bini dia seorang. Dia ada berapa orang bini masa tu? Bini seorang jual rambut. Macam baru ni kan, ada aku share lah dekat Facebook. Tapi dia punya kupasan serious nice lah. Ada bini seorang raja ni. Dia ada bini 4. Pernah dengar kisah ni? Yang mana? Cerita. Dia ada bini 4. Tapi di masa dia nak mati dah, dia pun kan percaya afterlife. So dia kata apa, dia tak mau hidup seorang afterlife. So dia ajaklah bini nombor 4 yang dia sayang sangat ni, yang dia belikan apa-apa saja dekat bini nombor 4 ni. Dia kata apa, boleh tak kalau kata hang ikut aku mati sekali, hang ikut aku mati sekali dengan aku. Tu dia kata apa, tak boleh sebab dia masih lagi muda. Dia nak kahwin lagi dengan orang lain. Dan dia masih lagi ada keinginan untuk kahwin, meneruskan kehidupan dia. Awak nak mati, awak pergi mati seorang lah. Saya masih lagi muda. So dia ajak bini nombor 3 dia pula, maukah awak mati dengan saya? Bini nombor 3 pula jawab, aku masih lagi ada kehidupan aku. Dia pun kata tak, benda yang sama. Aku nak uruskan aku punya ni, aku nak uruskan aku punya ni. So dia ajak kat bini nombor 2 dia. So bini nombor 2 pun cakap tak boleh juga. Lah kali sampai dah dengar satu suara kata, jomlah aku ikutlah. Yang kata tu nombor 1. Yang dia paling abaikan, bini nombor 1. So bila kita ambil balik kepada diri kita, nombor 4 tu, bini nombor 4 tu harta benda kita. Kita sibuk dengan harta benda kita. Nombor 3, apa yang kita ada, kehidupan, anak, bini apa semua.
Nombor 2 kita punya apa ni kan. Nombor 1 tahu apa dia? Jiwa. Itu yang paling awak abaikan sekali. Sedangkan kebahagiaan awak Dia semua sehina-hina, seburuk-buruk dia tu, dia yang nombor 1. Indah noh. Dia punya tu. Dan ni kita pelan-pelan duk main. Pelan-pelan duk mengaji bab-bab ni. Pelan-pelan lah kita duk ambil balik pelan-pelan. Pelan-pelan. Sempoi dia bersahaja. Sampai tu masa dia bagi hang faham, dapat. Hang punya part hang dapat nanti. Dia tak payah nak pergi cari sana, pergi cari sini, pergi. Sampai dia kata apa? Jangan kamu sesekali terperangkap dalam fikiran kamu. Betul lah ni, kita jangan pakai fikiran sangat. Fikiran ni betul dia boleh jerat kita balik tu. Sampai dia kata jangan sesekali kamu terperangkap dalam fikiran kamu. Pernah sekali dah kita duduk tengah menguli tepung kan, kita sambil berfikir tau. Macam-macam lah main kan, duduk sambil menguli kan. Sampailah kali kan dia terbit di hati kan, jangan pakai akal ni tau. Menampak? Tak, bukan. Sebenarnya hak ni duk main, tapi hak ni duk bercakap tau. Hang nampak tak apa dia yang duk jadi dekat kepala otak hang? Bukan, dia duk bagi tahu. Hang nampak tak apa duk jadi? Hang fikir macam-macam, tapi hang rasa benda lain. Tak, bukan, dia nak bagi tahu hang yang bila hang fikir tu akan teruk hang balik. Dia akan makan hang balik. Fikiran hang tu akan makan hang balik. Apa yang hang dambakan dalam ni, dia akan makan hang balik. Betul. Sebab kita di sini sebenarnya center untuk kita proses everything, sebab kita tak belajar di sini. Kita belajar dulu di sini semua. Kita letak semua di sini. Akal. Sebab sampai dah keluar pepatah, ikut hati mati. Yes. Sebenarnya memang betul, you ikut hati you mati ya. Betul. Sebab tu orang jarang ikut hati, sebab mereka tak mau mati. Tunggu. Jangan ikut hati mati. Dekat situ kira hang dapat tak jawapan dia? Aku mencari lah. Mencari. Bila sampai tu masa tu aku dibawa jumpa orang ni, jumpa orang. Aku banyak lalui kebatinan. Banyak lalui sebab family aku, mak ayah aku, mak aku selalu kena buatan orang apa semua ni. Sampai tu masa tu aku nak belajar benda tu, terpaksa. belajar pergi belajar mengubah orang apa semua. Sampai tu masa tu rasa apa, nak belajar benda tu rasa macam dah bukan benda ni yang aku cari. Dalam hidup aku bukan benda ni. Datanglah macam-macam sekali kan. Mengubah orang lah, apalah, mandi 9, mandi 7, mandi lumpur apa semua. Bila aku balik pada dalam diri balik kan, cakap bukan benda ni yang aku nak sebenarnya. Bila tahu kan, masih lagi tak sampai. Lepas Ada yang bab ni dia kata buka surah Ali Imran ayat 7 rasanya. Ali Imran ayat 7. Surah 3 ayat 7 rasanya. Adik kita yang kita kata dia bagusnya dia, tahu tak dia bagi kita susunan. Dia kata hang tahu tak sebab apa Allah letak daripada ayat ni lah kali balik kepada insan. Hui, kata dapat bagus ni. Dia kata hang tahu sebab apa Allah letak daripada ayat daripada sapi betina kepada ayat insan. Dia nak bagi hang apa tu, dia kata kenapa tu dia sebenarnya adik kita ni boleh Al-Quran tu dia dah baca tu sebenarnya, dia dah boleh proses sampai insan. Tapi sebenarnya dia tak kenal insan tu sebenarnya. Itu yang kita kata kat dia, hang jalan ni cantik dah, ya Rabbi, solid gila orang ni. Aku suruh hang ikut tol, hang ikut yang dalam. Tapi sebenarnya yang kita, sebenarnya dia dapat yang kita nak bawa dia hidup dalam dunia ni. Sebenarnya itu yang orang makrifat perlu dapat sebenarnya. Cara nak hidup dalam dunia, guide dia daripada Quran, daripada nombor 1 sampai akhir insan tu you kena dapat. Tapi dia dapat dulu tu, cuma dia tak dapat hakikat dia. Tapi bila kita bagi kat ni, dia jadi macam orang cantik lah. Dia jadi cantik balik. Sebab kita kata apa kat dia, lain ni aku nak tanya, sebab dia bersubang, dia bertindik. Tak tanya, hang bertindik ni sebab apa? Aku dah rasa tak mau fikir apa orang nak kata. Aku buat lah. Okay, hang buat sebab apa? Satu level lagi soalan. Nampak tak? Kita tanya dia balik, hang buat sebab apa? Okey, sebab hang tak mau fikir awak sebab apa? Ada lagi di situ tak pecah lagi tu. Kita tanya dia balik sebab apa? Lahir dia tak ada jawab satu lah. Hang berkehendak. Itu je. Yang berkehendak tu pula siapa dia? Habis kita. Habis kata. Dah kita bagi dia tekat tu. Yang berkehendak tu apa pula? Tu kata mengaji sifat 20. Tu kita kata balik dah. Mengaji sifat 20. Kita buka dulu mengaji sifat 20.
Nak bagi dia cabang, bagi dia pi tu tak mana dia tahu talah. Bang Haji sifat 20, sifat-sifat Allah tu kata. Dulu kita duk mengaji lagu Rehan lah. Haram tak hafal pun sifat 20. Lainnya tahu nyanyi lagu Rehan. Kadang Allah. tak serius. Kita lah ni kan. Buat Allah wujud idam bako. Dah bukan sebenarnya. Benda dia bagus tau. Dia bagi kita revive balik. Mu'alafa okey bersalah-salah. Okey dia duk ajak kita balik. Okey bersalah-salah. Jangan duk ambil tahu. Kawan tu lain, kawan ni lain, aku lain, hang lain. Buat apa? Zikir. Bila orang kata aku berzikir, hang pun tak mau tahu, hang pun tak mau percaya yang aku tengah buat ni amal ibadat aku. Tengok aku panjang, hang kata aku salah. Sebenarnya aku tengah jalankan amal ibadat aku. Bukan nak kata bila tadi bro kita pecahkan. Keinginan tak ada tapi kenapa jalan. Betul lah amal ibadat aku. Esok malam makan tu. Tapi aku tak mengaku tahu. Aku yang buat bukan aku yang buat. Aku tak ada keinginan. Tak ada tapi dia tak lalu bagi pi. Kenapa? Ibadat untuk orang nak makan esok. Dalam Quran dah bang, makan dan minum. Dia dah suruh makan, suruh minum. Ibadat tu. Yalah. Kita pula tolong menyampaikan orang nak menunaikan ibadat orang. Tak apalah kata Allah pilih kita. Yalah, betul lah. Kita nak buat apa lagi? Yalah, betul lah. Sampai luka tangan aku sekalipun Allah pilih aku. Nak lagi kata apa? Tak lagi elok. Dia akan melorongkan kepada siapa yang tak, dia macam kita duk kata kan. Kita lah ni mengeluh kot. Bukan apa. Bila kita mengeluh, kita terfikir satu ayat Allah. Janganlah kamu mengeluh. Janganlah kamu mengeluh. Sebab apa? Kita pun bersetuju tau dengan jalan ni. Kenapa? Kita bersetuju dengan dia bagi kita uli tepung. Kita setuju dengan bisnes ni, dengan cara ni. Alhamdulillah lah ni kita relax. Betul ya. Lah aku uli tepung zikir. Aku tengah berzikir. Kadang orang main sembang kita bukan apa. Kita tak mau orang main sembang kita kan. Kita duduk tengah khusyuk dengan tepung. Ya, kita aku tengah khusyuk dengan diri aku. Kita. Lagi orang main sembang kan. Kadang-kadang ni pemain kan. Ni pemain tu kita tak layan pun. Dia pun duduk lah. Tapi kadang kita jadi macam takkan nak biar hang duduk saja. Kan aku tak sembang. Tapi kadang-kadang ada setengah tu dia saja api-api kan. Oh itu hak tu jaga. Sebenarnya kita duduk menegur di situ kan. Bukan nak kata lah banyak orang yang api-apikan ni. Jenis dia macam ni tau. Hari ni kita baik dengan kawan ni. Kita baik dengan semua orang. Tapi bila kawan tu main dia sembang. Kau baik dengan kawan tu. Lakon yang baik ni tak guna lah orang tu. Kita jadi macam mana? Kau faham ada masalah kau. Aku tak ada masalah pun kau ni. Hak tu lah aku kena. Setengah orang selalu macam tu. Tapi aku duduk tunggu kot. Bila orang nak kata aku ceramuk yang sama. Tak kata lagi buat masalah. Tapi duduk kata kot. Ni pun duduk panggil aku ni orang bodoh. Orang tak tahu apa kelarah Batman. Orang Kedah punya kelarah Batman ni jenis hampiang gila. Orang kan tahu apa bodoh budak ni. Sembayang dak apa dak. Tak apa lah macam tu. Itu yang aku nak sebenarnya. Itu yang aku nak kan. Sebab apa? Dah tertutup dah bagi aku. Untuk hamba tak apa dah. Itu yang aku nak. Yes, ni hampa dah buang aku dah. Aku tak ada fikir apa dah. Hampa jangan fikir pasal aku. Tapi bila jadi macam ni, hampa pula dah risau pasal aku. Ya. Yang aku dah buang pun dah. Aku bukan buang. Yang aku dah berpaling. Yang jadi susah kenapa? Hang pula aku nak jenis aku ni pasal. Dah macam hari tu ni lah pakcik tu. Dia tanya aku, oh kau rambut panjang. Bagi yang bini kau. Kita macam nak patah balik tanya dah. Habis yang pakcik pakai lebih tak ada masalah apa. Ya. Diorang rasa kadang-kadang diorang buat amal ibadat ni diorang rasa macam dah sempurna. Tapi kalau kita nak cakap takut diorang tak boleh. Takut pakcik sembah benda tu pun kadang-kadang benda yang pakcik sembah tu memberi manfaat pada pakcik lah. Oh mesti lah. Buka surah Yunus 106. Situ je kak. Yunus 106. Betul pakcik. Kalau Yunus 106 ni dia cakap macam ni kat pakcik macam ni pakcik? Apa pakcik rasa? Kau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Kalau kamu menyembah tak dapat memberi manfaat kepada kamu, buat apa? Betul. Kita nak cari manfaat. Macam kita kerja. Kalau kita kerja tak ada gaji, siapa nak? Macam tadi duk sembang dengan dia bab haji. Yang pergi haji. Kadang bila kita kata awak pergi sembah bahala tu, awak marah. Kalau nak cakap lah kan, minta maaf lah cakap. Kaabah tu orang nak tengok. Bahala tu. Tak, kita jangan minta maaf lah. Kita mahu tahu pada dulu lagi bahala. Benda tu kita boleh cakap tu, awak yang pusing keliling apa itu masalah bahala tu. Sebab apa? Bukan kita nak tanya sekarang ni, awak menempatkan Allah di situ lah.
Kita nak tanya satu-satu je. Awak menempatkan Allah di situ ke? Ya. Kita tanya. Betul, orang kata hakikat haji ni hampir kena diri ya. Tak lari. Itu dia awak terbatas dengan Kaabah tu, awak nak pergi cium, awak nak pergi. Bila kita kata awak buat berhala, awak tak mau kata habis yang ada potong tokong depan mata awak tu awak kata berhala. Habis yang ni depan ni yang ada kotak depan kepala awak ni awak kata bukan berhala. Apa beza awak dengan dia? Habis saya nak tanya satu je, ihram ni bukan pakaian sami ya. Yang tu je saya nak tanya. Cerita je, habis cerita. Awak pakai macam ni ihram, ni putih kalau saya baling cat oren, tak sama awak dengan sami. Awak botak kan? Sami pun botak. Bila kita kata orang kata kita kurang ajar, tapi tak apalah, awak nak pergi cara macam tu, awak masih lagi nak belikan fawailulin, awak pergilah silakan. Mana kita diam ya. Kita pun kadang-kadang tahu benda ni pun teringin juga nak pergi sana. Kita sebenarnya pergi melawat. Nak umrah orang kata, nak pergi apa? Tengok tempat Nabi. Ni ya zaman-zaman kita pun teringin nak pergi. Tangin tu atas dasar apa? Tapi nak melawat. Tempat suasana kita nak pergi merasa suasana Nabi. Habis sampai setiap kali haji baling batu kena setan. Setiap setan kat situ je. Tahu? Habis setan ikut awak di Malaysia ni. Dalam diri. Tak, bukan kita nak tahu. Pak Haji yang banyak ni aku tak respect Pak Haji. Aku tak respect. Dan ni yang kita bagi ayat sini satu lah. Abang boleh sembahyang 5 waktu siang, respect gila-gila. Abang langgak dia hukum, abang boleh buat hukum semua. Tahu abang sampai dia Allah tu saya dah respect. Kita Uish. Kita kata apa? Kita dah kata kat bini kita apa? Aku bukan tak bagi orang sembahyang. Hampa nak sembahyang pi. Aku tak mampu. Ya. Nak sampai dia Allah tu aku tak mampu. Apa nak pi rosak tak rotain. Lagilah duk macam ni. Ya. Yang kalbi pun tak lepas, awak nak lepas. Rosak tak rotain. Ada mama Allah awak nak bila dapat al-Fatihah amin dalam hati yang kata nak baca surah apa lah. Tak bukan sama boleh habis cakap lagi. Itu boleh cakap tak apa lagi. Wow. Sama habis kan. Okey, dah baca lah. Contohlah. Okey lah, aku pilih Qul huwallah. Okey, select Qul huwallah. Saya nak rukuk. Nak rukuk. Dah fikirlah. Lepas tu boleh pula cakap yang tu. Memang wow. 3 Abdul. Saya bayar 2 kali ganda. Wow. Menega orang lagi untung daripada unta. Dapat 10 orang macam ni. No, you see tak. Bukan, kita dah boleh nampak dah di situ. Aku dah tak mau lagi dah duduk di dalam. Orang bagi aku kekeliruan yang sangat-sangat keliru. Betul. Sampai di satu tahap aku dah tak tahu Allah ni wujud tak wujud. Itu je. Sedangkan kau punya sifat wujud. Mana kau wujud kau? Yalah, betul lah. Tak, bukan. Kita dah jadi persoalan tu. Yalah, awak betul kata lah. awak wujud. Mana wujud ni? Wujud kena ada. Wujud kena ada. Awak Kita kata, sembang tadi lah. bukan kita nak kata ni member kita nak, bukan kita nak kata dia ni. Aku nak kata hang dululah di zaman kita duduk di fiqh, kita kata dia murtad, kita kata dia syirik, kita kata dia sesat. Dia kata apa? Aku nak tanya hang satu lah. Hang kata Allah wujud kan? Angin pun dah. Hang rasa angin dah? Rasa? Tak, dia kata apa? Allah mana? Dia kata Allah. Tapi kita bagi kita counter kita kata hang rasa angin dah? Rasa. Macam tu ke Allah? Dululah yang macam kita bagilah. Habis mana dia? Dia tanya kita, habis mana dia? Angin hang rasa, betul ke? Angin hang rasa. Allah mana? Dia angin hang boleh rasa ni, Allah tak rasa. Dia tanya aku balik. Dia counter kita balik macam tu. Okey lah ni hang kata macam angin lah. Angin boleh rasa betul. Lah Tuhan mana? Aku tak boleh rasa apa. Dia bagi kita balik macam tu. Habis senyap. Tak ada. Kita tak boleh jawab boleh. Pasal kita duduk di fikah. Tak ada ilmu tentang nak balik kepada diri. Tak ada ilmu orang nak ajak hang baca lah maksud Al-Quran. Dulu bila kita nak baca maksud Al-Quran, orang tu halang. Awak tak boleh baca ni, bahaya ni, nanti mengaji dengan setan. Memang macam-macam hadis firman semua keluar. Sebab bila dia, adik kita pergi surah firman, dia kata apa? Hantar dah Allah kata apa? Bila ada kamu dengan ni, siapa orang ketiga tu? Kita kata setan pada dia. Nak hari betul, nampak tak? Kita sebenarnya letak orang ketiga setan, sedangkan dia dah kata dalam Quran orang ketiga tu dia. Dia yang menjadi penghakim. Biar kita berdua dia ke syok. Kalau ada nak main sekalipun, awak apa salahnya? Yalah. Awak kalau awak kena iblis tu, awak memalu mana? Yalah. Iblis ni kalau nak cakap orang kanan Tuhan ni. Azazil lah, awak baik sikit. Orang kanan tu, dia buat dia mengenal Tuhan, makrifat Tuhan dia macam mana? Awak dengan dia duduk beribu beratus memang tahun betul lah orang situ kata. Kan. Lepas tu lagi satu kat situ pula. Sebab satu kesalahan dia sahaja, satu okey, kita ambil satu je, kita boleh tulis kesalahan dia apa? Tak sujud Adam dia kata.
manusia ni berapa banyak kesalahan. Boleh tulis tak? Boleh. Tak mampu tulis tu. Betul. Nak cerita kat situ sebenarnya makrifat siapa lagi kuat? Betul. Lagi satu kita nak kata Iblis bersetuju kot. Ya. Awak kata saya sesat, okey, fine, yes. Masalah. Yes. Aku tak ada masalah. Asalkan hang yang kata. Bukan orang lain yang kata. Hang yang kata aku tauhid kat hang lah. Hang kata aku tak ada masalah. Mampu ya. Orang kata budak ni sesat lah, duk ikut setan pula. Yes. Kalau I ikut setan, buat. Iyalah. I have no time to hate the devil. Betul. Why you hate the devil? Dia bukannya buat benda salah pun. Dia buat benda betul. Dia buat benda betul. Dia Allah suruh tunduk ke Adam, dia tak mau tunduk. Awak nak kata apa? Dia dah tauhid satu, sujud kepada Allah saja. Ya. Lepas tu ada kata yang kena ikut surah Allah tu. Suruh pula. Banyak macam-macam soalan lah. Tapi kesimpulan dia, dia tak, kalau awak dah betul makrifat, yang nak sujud pun betul, yang tak sujud pun betul. Senang cerita. Tapi yang kata sebenar-benar sujud tu apa benda? Tahu? Yang kata sebenar-benar berdiri tu. Dah habis cerita. Habis saya tahu. Alik tu dengan dia. Habis cerita. Habis cerita. Dah lah lagu. Itulah pasal lagi keluar lagu kau. Tu lagu apa? Ben Laden tu. Aku lebih mereka mencari aku tidak lagu. Aku mata kasar takkan jumpa. Mereka masuk ke dalam gua.